Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Felda Pasoh 2. Saya ingin mengajak semua bersama saya melihat bagaimana pengurusan susu sekolah dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Felda Pasoh 2. Terlebih dulu saya terangkan pengenalan program susu sekolah. Yang pertama iaitu program ini dilaksanakan sebagai tambahan kepada program rancangan makanan tambahan ataupun dikenali sebagai RMT. Program susu sekolah telah diperkenalkan pada tahun 1983 sebagai makanan tambahan untuk membekalkan nutrisi yang mencukupi dan pemakanan yang seimbang serta memupuk tabiat pemakanan yang baik supaya murid sihat dan sentiasa segar. Program ini juga adalah meningkatkan tahap pemakanan dan kesihatan di kalangan murid-murid sekolah rendah bagi memastikan pertumbuhan fizikal, mental, kesihatan murid sekolah rendah bertambah baik. Maknanya di sini, objektif program susu sekolah ialah utamanya membekalkan nutrisi kepada murid-murid. Yang kedua, membentuk amalan pemakanan yang sihat. Yang ketiga, menyokong pembesaran murid-murid. Di sini saya tunjukkan carta aliran pengurusan susu sekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Pasoh 2. Akan dihantar oleh pembekal mengikut surat siaran. Pembekal susu akan menyerahkannya kepada pihak sekolah iaitu penerima pada hari tersebut. Akuan penerimaan akan diserahkan kepada penyelaras susu sekolah untuk direkod. Kita lihat di mana susu sekolah disimpan. Di sinilah susu sekolah disimpan. Tempat simpanan mestilah kering, mempunyai jarak dari dinding, bebas dari anasib, perosak, seperti tikus dan pas. Sekolah ini disimpan sehingga diakhirkan. Setiap pagi guru penyelaras program susu sekolah akan dibantu oleh guru petugas mingguan dan murid-murid yang telah dilatih akan diarahkan untuk mengambil susu di tempat penyimpanan mengikut jumlah yang diarahkan dan dibawa ke tempat perhimpunan. Setelah semua pelajar penerima susu dimakan, mereka akan datang ke hadapan mengikut kelas yang dipanggil serta diskenkan kehadiran. Data-data yang disken akan masuk ke dalam dashboard hand sekolah. Laporan akan disimpan bagi tujuan pemantauan. Sekiranya susu rosak atau rasa berubah, pelajar akan maklumkan kepada guru bertugas atau penyelaras program susu sekolah untuk tindakan selanjutnya. Dah selesai diminum, kotak-kotak susu akan dibuang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. 3 cara mengenali susu elok. Pertama, tengok tarikh. Kedua, bau. Dan ketiga, rasa. Sedapnya. Susu Magnolia UST 100% susu segar. Saya suka susu. Susu ini sangat sedap. Nyam, nyam, nyam. Lebih fokus semasa belajar. Lebih sihat dan cergas. Khasiat tulang kuat. Protein tinggi, membina otot dan sel badan. Vitamin A dan D menguatkan sistem badan. Ini saja yang dapat kami kongsikan tentang pengurusan susu Sekolah Kebangsaan Felda Pasoh 2.